Doro Plus. Assalamualaikum. Nak tahu tak? Semua video di Doro Plus bermula dengan bismillah. Alhamdulillah. Let's roll. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang ke channel Surprise Slimy. Episod pada kali ini kita ada sesuatu yang luar daripada biasa. Nak tahu apa dia? Kena tonton sampai habis. Tada! Inilah kejutan pada hari ini. Sebelum mula kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik tahu tak ini apa? Betul tu. Ini adalah angkasawan. Adik-adik suka main puzzle tak? Dalam episod kali ni, sebelum kita mulakan bermain slime, kita kena selesaikan dulu puzzle angkasawan ini. Dah sedia? Mari sama-sama kita lengkapkan puzzle ini. Alhamdulillah, dah siap pun puzzle kita. Sekarang kita dah boleh tukar kepada slime. Yeay, dah bertukar. Slime apa ni? Slime kita berwarna hitam. Ada macam sesuatu lah dalam slime tu. Kita dapat juga angkasawan. Comelnya. Apa pula ni? Bintang dan juga bulan. Terucanya nak tengok apa ada dalam slime ni. Jom kita buka penutup dia. Slime kali ni bersifat legap, di mana cahaya tidak boleh menembusi slime yang berwarna gelap ini. Jom kita tambahkan bintang-bintang ke atas slime. Bintang-bintang di langit menghiasi angkasa. Adik-adik tahu tak lagu apa tu? Alamak, bintang-bintang tadi dah hilang. Angkasawan ialah seseorang yang pergi ke angkasa lepas dengan menaiki roket khas untuk belajar tentang bintang, planet dan semua benda yang berada di luar bumi. Mereka memakai sut khas untuk kekal selamat dan terapung-apung sebab tiada graviti di angkasa. Comel kan angkasawan kita pada episod kali ni? Ada gambar hati lagi dekat sut dia. Sambil bermain, jangan lupa baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Slime kita pada kali ini juga bersifat kenyal. Jadi kita boleh tarik-tarik dia dengan panjang. Selesai bermain, kita masukkan kembali slime ke dalam bekas. Alhamdulillah, selesai bermain slime yang bertemakan angkasawan pada episod kali ini. Semoga adik-adik dapat belajar banyak info berkaitan dengan angkasawan. Baiklah, jumpa adik-adik dalam channel Surprise Slimey pada episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Surprise Slimey. Sebelum mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, hari ni kita nak belajar tentang warna. Jom mula. Kali ni kita ada warna biru dan warna merah. Agak-agaknya kalau campur dua-dua warna ni akan jadi warna apa ya? Jom kita tengok. Sementara tunggu percampuran warna tu, apa kata adik-adik cuba teka dulu. Merah campur biru jadi warna apa? Hijau ke, ungu ke, ataupun jingga? Kita uli-ulikan slime tu supaya bercantum kedua-dua warna. Wah, sekarang dah boleh nampak lah warna dia. Tada, inilah hasilnya. Warna biru campur warna merah jadi ungu. Inilah jawapan yang kita cari-carikan tadi. Baiklah, jom kita tengok percampuran warna yang seterusnya. Kali ni kita ada slime warna kuning dan juga merah. Kalau kita campurkan kuning dan merah, agak-agaknya jadi warna apa pula ya? Tak apa, kita tengok dulu. Inilah hasilnya bila merah dan kuning bercampur jadi warna jingga. Jom kita lihat yang seterusnya pula. Sekarang kita ada slime warna hijau. Agak-agaknya warna apa yang bercampur akan jadi warna hijau ya? Jom kita cuba campurkan warna kuning dan juga warna biru. Agak-agaknya akan jadi tak warna hijau? Kita uli sampailah kedua-dua warna tadi bercampur. Nampak macam dah ada hasilnya. Sambil kita uli-uli ni, jom kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah hasilnya, campurkan warna biru dan warna kuning jadi warna hijau. Di atas ni warna asas merah, biru dan kuning. Di bawah ni pula adalah warna sekunder yang terhasil daripada percampuran dua warna asas. Ada jingga, ungu dan hijau.
Jadi, pada episod kali ini, adik-adik belajar tentang percampuran warna melalui slime. Selesai aktiviti kita pada hari ini, Alhamdulillah. Lepas ni, adik-adik pun boleh cuba di rumah tau. Beli slime warna asas, lepas tu campur-campurkan untuk lihat hasilnya. Siapa sangka main slime pun boleh dapat ilmu juga. Subhanallah. Semoga episod kali ini dapat memberikan manfaat kepada adik-adik. Baiklah, jumpa lagi adik-adik di channel Surprise Slimy pada episod akan datang. Bye! Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durio Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana, insya-Allah. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Durio Plus.